بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oi, gambar baru? Tak, dia memang semalam dah tukar. Oh, iya ke? Oh, okey. Okey, Aduh. apa khabar? Apa khabar malam ni? Alhamdulillah sihat, nervous dan baru lepas menangis sebab tahulah Alhamdulillah 23 sukan lawan aktivis. Tu dah sampai ya. Semua Flotilla dah sampai ke Lain. Ya Allah, kita yang aktivis kecil ni pun dah menangis kan, macam mana dia orang kan. Kita tengok pun kita bangga. Alright, so hari ni satu je kisah. Boleh Boleh. Yang nangis pula tiba alah, selalu YB naik 2 kisah, dia 1 kisah pula. It's okay, no problem. Okay, saya pun dah tak tahu nak cerita apa sangat dah, tapi kata saja santai-santai kan. Nak balik kisah-kisah lama. So adalah satu kisah ni waktu saya tengah saja jalan-jalan dekat taman lah, jalan-jalan. So ada satu hari tu saya teringin nak cuba untuk naik Grab. Okay, naik Grab ni maksudnya dari sini pergi sini, lepas tu berhenti order Grab baru. So saja buat pengalaman macam tu. Boleh dapat takak tak maksudnya? Boleh. Okay, contohnya sini nak pergi MRTC berhenti, kita nak pergi ke Melaka Central. So macam itulah. So buat aturan macam tu. So daripada rumah dah siap-siap lah, okay, nak pergi sini. Dan saya tak sangka rezeki saya, okay, saya dapat satu Grab yang orang kata memang kita boleh jangka lah, Grab yang berhantu. Okay, dalam tu pukul 7.30 malam. Okay, tepat-tepat habis azan maghrib. Saya tunggu Grab saya. Dan saya time tu dekat Bandar Hilir. Dan kalau 7.30 tu, kalau Sabtu Ahad tu dulu-dulu lah memang tak ramai sangat orang. Okay, kebanyakannya orang pergi surau, pergi masjid, pergi makan. Dan dia akan havoc balik dalam pukul 8.30 atau 8 suku macam tu. So 7.30 tu memang lengang lah kan. Yang ada pun beca-beca yang tengah duduk tepi-tepi macam tu. So jauh lah daripada orang. So saya pun kata Grab ni dah dekat dah dengan saya. Saya tengok dekat phone kan. Okay, masuk. Dan saya pelik, Grab tu selalunya tak pernah ada buat macam taksi tau. Dia ada kain, dia tutup. Maksudnya kita tak nampak driver. Oh, dia ada tirai pula dah. Ada tirai. So saya check balik dekat saya punya aplikasi ni kan. Okay, saya tengok dekat aplikasi ni tak ada pula cakap ni OKU ke, ada masalah ke, ataupun saya salah naik kereta. Saya tengoklah nombor plate, saya keluar balik. Okay, tapi driver tu tak bercakap pun. Maksudnya dia tak ada cakap hi, selamat datang ke, tak ada apa. Okay, tapi bila saya dah check apa semua, lepas tu dia kata, adik dah check dah. Saya cakap, tadi kau senyap. Bila kita masuk balik, dek dah check dah. Saya cakap, kau macam mana tahu aku tengah check kereta kau ni? Kan, kita orang cakap dalam hati, bos saya perasan tak ada background sound. Lepas tu tak ada seram, tak ada mood seram. Okay, jadi bila dia macam tu, saya pun gatal tangan lah. Selak dia punya tu. Okay, saya yakin lah, okay, orang. Dia kata, kenapa dek? Kau takut macam tu. Dia kata, mana tak takutnya bang, kau tutup tirai ni kan. Betul kata,
Kalau takut, saya lagi takut, dia kata. Macam, asal ada abang macam ni, saya kata kan. Lepas tu dia kata, tak ada apa lah dik, macam tu kan. Dia pun jalan. Saya kata, asal aku lalu yang kawasan yang dia lalu tu, kawasan yang sama. Maksudnya pusing roundabout tu. Kalau perasan dekat Malaysia kan ada satu roundabout kecil tu kan. Dia pusing kat situ, dia lalu jalan depan sikit, pusing balik. Dekat beberapa kali. Kata, apa pasal ni kan? Dan bila saya tegur tu, baru dah dia masuk ke kawasan lain. Maksudnya kawasan yang saya nak tuju lah. Saya nak pergi ke Kerebang pula kan. So saya kata, okay lah, dah betul ni jalan. Tapi dia punya pusing sekali lagi tu jadi sampai saya ngantuk, saya kata. Mungkin saya time tu saya fikir niat mungkin dia nak suruh saya tengok pemandangan lah, husnuzon dulu. Okay, so saya tidur. Bila saya tertidur sekejap dalam 5 minit je tu, ada bumper kan. So kita terjagalah. Bila terjaga tu, tirai tu masih terbuka lagi sebab saya buka kan. Saya tengok driver tak ada je. Kereta berjalan, berhenti. Dia berjalan. Baik. Steering bergerak macam ni. Dan saya pastikan, saya tengok kanan kiri, kereta ni dia punya pintu tutup. Kereta Myvi biasa kan. So dia punya ni tak boleh buka. Saya tekan tingkap pun tak boleh. Kereta masih bergerak. Sudah, driver tak ada pula. Driver tak ada. Lepas tu kebetulan pula line handphone terus lost. Dan handphone saya pula time tu bateri pula kurang. Saya kata hujan ni, saya kata. Hujan saya. Waktu dah malam kan, tahu tu kan. Lepas tu saya tengok jam saya. Saya tengok dah pukul 8 suku lah. 8 suku 8.30 tu. Saya kata, ini kalau ikutkan bolehlah sampai dah Kerebang ni. Melaka bukannya besar sangat pun, saya kata. Kan? Saya tengok pemandangan. Saya kata, ini bukan Kerebang, ini Bandar Hilir tadi. Rupanya dia pusing lagi, dia pusing balik kat situ. Dia pusing, tapi driver tak ada. Tapi yang paling best ni, Jad, bila saya cakap, kenapa dia berpusing kan? Sambil saya pegang kepala, asal dia berpusing balik ni kan? Alah, relax lah dik. Saja je nak pusing-pusing, seronok tak? Saya dengar suara tu tapi orang ni tak ada. Wish, kalau orang biasa mau mengelupur dah tu. Ijat rasa saya tak mengelupur. Mengelupur Ijat, saya melompat. Maksudnya saya macam melompat lah ke depan tu kan. Konon-kononnya kita nak ambil alih lah kereta tu. Tak boleh, saya rasa macam ada orang dekat situ. Maksudnya walaupun steering tu kita nampak tak ada orang, tapi sebenarnya ada orang. Maksudnya saya tak tegang kau apa, saya tak tahu. Saya takut time tu, saya kata kan. Lepas tu kata, aku tak boleh kawal kereta ni. Saya cuba pecahkan tingkap, tak boleh. Tingkap tu macam keras, macam besi tu. Padahal tingkap kalau kita ketuk kuat-kuat pecah kan, tapi tak pecah je. So saya tengok, okay, daripada 8 suku 8.30, 8.30 aku 9, 9.30. Wih, lama. Lama. 9.30, 10, 11, 12, 1, 2, 3 pagi barulah saya terfikir nak azan ni, Jad. Masya Allah. Punya dah lama daripada pukul 8 sampai pukul 3 pagi. Punyalah dia tak nak bagi saya berfikir. Okay, dia bawa saya ke sini, ke sana, ke sini. Maksudnya saya nampak makhluk-makhluk yang kita tak jangka tau. Saya nampak ada orang jalan tak ada tangan belah kanan dekat Bandar Hilir tu, jalan sambil ngensut kaki dia. Lepas tu saya nampak ada orang, dia punya kepala tu jurai, tapi ditarik kepala dia dekat Bandar Hilir. Dalam saya naik kereta dia tu. Masya Allah. Itu pengalaman saya yang saya tak ada kata hijab memang dah tak tertutup lah, saya kata time tu. Lepas tu saya azan. Bila saya azan tu, kereta tu betul-betul stop dekat mana tempat yang dia ambil saya, dekat situlah dia berhenti. Dan bila saya buka kereta tu, saya tengok kawasan sama macam mana sebelum yang saya tinggalkan. Dan saya tengok jam pukul 6 pagi. 6 pagi? Dan 6 pagi.
Masya Allah, macam mana kira ni? Itu yang saya kata. Maksudnya saya azan pukul 3 tu, saya tengok jam pukul 3. Rupanya jam saya tu dia macam hidup mati macam tu. So saya kata pukul 3 sebenarnya baru pukul 2 je, atau pukul 1 macam tu. Tapi dia macam pusingkan jam saya tau. Okey, lepas tu kenapa saya yakin pukul 6 pagi? Sebab matahari dah nampak. Macam pukul 6 pagi, pukul 6.30 macam tu kita dah nampak matahari sikit kan. Dah terang sikit kan, dah tak malam sangat kan. Saya yakin lah ni dah pukul 6 lebih macam tu lah. Saya tengok jam kejap pukul 6, kejap pukul 5. Tu kejap lagi dia naik pukul 1 balik. Saya kata jam dah tak betul lah, saya kata. Phone memang dah habis kong lah. Tak terasa ke nak buang air? Tak. Sebab dulu saya tak kuat banyak minum air. So tak ada rasa nak buang air. Mana ile bangunan merah. Betul, sekitar situlah. Jadi saya terus tinggalkan barang saya. Maksudnya saya bawa handphone je. Maksudnya makanan yang saya bawa saya tinggal dalam kereta tu. Dan sama saya jalan kat situ, macam-macam gangguan. Ada orang bisik, hello, macam tu. Lepas tu saya dengar bunyi orang lompat, macam tu. Lepas tu dengar macam orang kata train lalu, laju macam tu. Saya kata apa benda kat kawasan Mandailing ni, saya kata kan. Apa yang asal sampai buka hijab aku sampai nampak benda-benda macam tu kan, saya kata. Sampailah saya jalan kaki tau. Saya jalan kaki sampai ke Masjid Kampung Hulu. Saya ingat kawasan tu. Maksudnya jauh lah saya jalan tu. Saya cari Masjid Kampung Hulu. Lepas tu ada satu imam kat situ. Dia terus nampak saya dengan keadaan letih. Dia bagi saya air. Saya tak cakap kat dia apa yang berlaku, tapi dia terus cakap, sabarlah nak, ini ujian untuk kamu. Saya kata, imam tu boleh tahu apa yang saya rasa kan. Hijab. Lepas tu dia kata, pergilah ambil uduk, jom kita buat solat sama-sama. Dia diimamkan, so saya solat. Lepas tu dia buatlah rawatan ruqyah kat saya. Lepas tu dia kata sebenarnya sepanjang petang yang saya naik Grab sesuka hati tu, pergi jalan-jalan tu, benda-benda ni ikut. Benda dekat sungai ni ikut, benda dekat parit ni ikut. Macam tu. Dia kata saya ni ada penarik lah makhluk halus ni. Makhluk halus ni yang nakal-nakal ni suka dekat dengan saya macam tu. Diikut sampailah diganggu halusinasi saya. Sebenarnya kejadian yang sebenarnya yang Grab tu, abang tu dia sampai takut dengan saya. Saya cek dekat saya punya apps tu, saya charge dekat masjid. Dia kata, "Dek, kau okey tak? Kenapa kau lompat-lompat kat kereta abang daripada tadi?" Lompat-lompat? Kau lompat-lompat dek kat kereta, abang terpaksa berhentikan kau balik kat sini. Engkau yang kacau steering abang sampai abang pusing balik tempat yang sama. Lepas tu saya kata, bang, saya duduk dekat belakang ni, relax Relax tak relax takut juga sebab saya tak nampak abang. Rupanya yang bawa Grab tu pun dia pun kena ganggu, saya pun kena ganggu. Maksudnya orang tu, orang Grab tu maksudnya memang ada lah maksudnya. Ada, tapi saya yang tak nampak. Lepas tu yang bidai yang saya tarik konon itu adalah yang apa, sling bag tu, yang kita punya apa, alat keselamatan kereta tu kan. Seat bag. Seat bag tu kan. Saya tarik tu, dia kata saya macam nak belit dia kata. Lepas tu dia tolak Dia tolak kan. Itu yang seolah-olah saya buka langsir tu, padahal langsir tu tak wujud pun. Punyalah kata ikutan makhluk dekat parit, dekat sungai ni saya pergi tu kan, dia ikut saya. Sampai macam tu sekali kan. Saya kata macam, lepas kejadian tu terus saya kata saya takkan buat kejadian yang kata sesuka hati merayau seorang-seorang naik Grab kan.
Kalau korang nak cuba lah. Mana tahu jumpa rezeki yang sama macam saya kena. Kan. Itulah Maksudnya kisah kan, pertama saya. maksudnya apa tu, Grab tu masa dia datang ambil tu, dia dah jalan lah maksudnya kan. Dah jalan lah bawa kan. Tapi dia kata saya melompat kat dia. Saya kacau dia bawa kereta. Lepas tu dia patah balik, pergi hantar balik dekat situ. Lepas tu saya kacau lagi, dia kata. Tapi tak tahulah berapa lama orang Grab tu dekat situ lah. Takkan sampai 6 pagi dia duduk kat situ lah. Sampai 6 pagi. Lamanya saya, lamalah dia. Lah. Macam tu. So, saya pun buat rundingan dengan dia, dia pun buat rundingan dengan saya. Okey, tak adalah berlaku laporan-laporan ke apa, tak ada. Masing-masing pun dah memang takut, trauma. Okey, siapa tak trauma? Dia nampak saya melompat kat dia, saya pula tak nampak dia. Macam tu. Okey, baik. Jadi industri seram macam tu. Maksudnya dia terwujud lah. Hijab boleh nampak lagi ketik. Alhamdulillah masih nampak lagi. Alhamdulillah nampak lagi kan. Macam kata dekat hijab tu sebenarnya ada, tapi tak apalah, abaikannya. Abaikan je. Itu perkara biasa. Dia buat hal dia tak kacau hijab, tak apalah. Kalau dia kacau, okey, saya naik, saya tegur tiba kan. Boleh, tak ada masalah. Tak ada, setakat ni so far tak ada. Tapi semalam kat Zah ke apa, saya rasa macam ada bunyi masa dia tengah cerita tu. So saya kata ni adalah ni kan. Saya pun malah nak layan. So saya kata kalau saya start layan benda tu, mesti orang lain akan kena bala. So saya tak nak lah. Sebab orang yang kebanyakan mata hijab terbuka ni memang dia akan takkan masuk campur selagi benda tu tak kacau dia. Janganlah cakap macam tu. Okey Jad, Assalamualaikum Jad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Free Palestine.